Ramai pesara dapat duit KBSP beratus-ratus ribu. Tapi yang peliknya, tak sampai 3 tahun duit tu dah habis. Setiap tahun ribuan pesara hilang simpanan persaraan lebih cepat pada apa yang dijangka. Dan ringgit kita makin susut, barang makin mahal dan bila duit kita ada dekat tangan, confirm ia akan sangat mudah terbocor tanpa kita sedar. Habis perlahan-lahan, tapi bila kita sedar, benda tu dah terlambat. Sebab itulah sekarang ni ramai mula tukarkan sebagai simpanan KBSP kepada emas fizikal. Kenapa emas? Pertama, ia tidak boleh cetak sesuka hati. Kedua, nilai dia kekal walaupun ringgit kita jatuh. Dan yang ketiga tuan-puan, ia mudah untuk dicairkan semula bila kita perlukan cash money dengan kadar segera. Tuan-puan bayangkan ya, kita dapat 500 ribu per KBSP. Bukannya semua kita nak belanjakan. Ambil bahagian kita tak guna dalam tempoh 2 hingga 3 tahun, tukar kepada emas fizikal. Nak item kecil boleh ambil 1 dinar, 10 gram ataupun 20 gram. Kalau tuan-puan nak item besar, boleh tukar pada 100 gram, 250 gram ataupun 1 kilo ikut pada keperluan bajet pesara itu sendiri. So, Public Gold pula sediakan proses belian yang sangat mudah, telus dan selamat untuk pesara. Emas tu kita boleh pegang sendiri ataupun simpan saja dalam deposit box. So, jika ada pesara ataupun anak kepada pesara yang nak pastikan simpanan KWSP tu tak hangus macam tu saja, boleh simpan emas fizikal. Nak mulakan simpan emas, boleh isi brosur CF dekat bawah tu ataupun DM untuk Fiza bantu dan bimbing langkah yang betul untuk tuan-puan mulakan simpanan emas.